Kenapa penting untuk datang follow up braces setiap bulan? Sebabnya bila datang follow up, doktor akan tukar getah, tukar wire dan tengok progres pergerakan gigi. So dari situ doktor akan adjust accordingly wire ataupun getah ataupun position bracket. Gigi tu keep on track, sentiasa ada pergerakan. Tempoh untuk pakai braces pun seperti yang di-plan. Kalau estimate perlu pakai dalam setahun setengah, dalam tempoh tu juga lebih kurang akan boleh buka braces. Sometimes ada orang yang tak aware tentang progres gigi ni. Dia tak datang follow up 2-3 bulan and then dia tanya doktor bila nak boleh buka braces, saya rasa macam lama sangat pakai. Actually, bila tak datang follow up ataupun kerap sangat skip appointment follow up, gigi awak tak ada progres pun. Gigi tu tak bergerak. Even worse, dia bergerak lari daripada yang doktor dah plan. So, doktor akan perlu adjust balik untuk gigi tu on track semula, which is akan tambah kerja lah. So, membantu tak? Jangan skip appointment tau.